Aku rasa semua parents yang ada anak-anak yang dah bersekolah mesti akan hadap masalah ni. Lagi-lagi kalau anak-anak tu duduk asrama, pergi college, balik-balik bawa baju diorang, stokin mesti tak cukup. Beli 5 pasang, balik-balik tinggal 2 pasang je. Tanya mana stokin? Entah, tak tahu. Kawan ambil ke, jatuh daripada ampaian ke. So, untuk parents, kalau beli stokin untuk anak-anak, tak payah dah beli yang mahal-mahal, tak payah dah beli yang branded, membazir. Okay, beli yang bundle terus. Macam dekat tangan saya ni, stokin 10 pasang. 10 pasang terus, harga pun murah sangat. Boleh cek dekat bawah, harga memang sangat-sangat murah. Yang bagusnya, dia ada pilihan warna, hitam, putih dan juga kelabu. Kalau nak beli yang putih sahaja pun boleh, nak beli yang hitam sahaja pun boleh. Okay. Dia punya kualiti, standard stokin. Tak adalah rasa murah ke apa, memang just nice. Okay, tak tebal sangat tapi sedap nak pakai. Kalau nak beli, boleh tekan link kat bawah. Aku dah pakai banyak cermin mata tapi cermin mata yang ini memang lain daripada yang lain. Apa yang lainnya sebenarnya, design dia agak special lah. Sebab apa kalau korang tengok, dia punya dekat bahagian tengah tu, dia ada double line lah untuk bingkai dia ni. Kebanyakan spek yang aku ada, dia just single line, normal spek. Contohnya macam yang ini, ataupun even yang ini. Okay, semua satu line sahaja. This one, nampak? Barulah nampak rare sikit. Lepas tu, bila pakai spek ni, rasa macam budak bijak. Rasa macam kita punya, grade dalam zaman sekolah dulu meningkat. Okay? Guys, serius. Nampak handsome, nampak smart. Kalau korang muka tak nampak smart, korang kena pakai ni untuk bagi nampak smart. Okay? Tekan link kat bawah. Yang ini, bila minum, confirm performance makin tip-top. Untuk lelaki yang dah kahwin, minum ni kasih kuat luaran dan juga dalaman. Ini adalah kopi daripada Dr. Sam Han. Bila minum, rasa creamy, rasa manis, lengkap. Semua ada. Tak payah nak tambah gula, tak payah nak tambah susu pekat. Bila korang beli, dia dalam bentuk kotak macam ni. Dalam dia ada banyak secet. Satu secetnya bentuk ni macam ni. Okay, kalau korang berminat nak beli, tekan link kat bawah. Guys, sekarang ni dah bulan 7, so kita dah masuk separuh masa kedua untuk tahun 2026 ni. Makin hujung-hujung ni, makin banyak kenduri kahwin yang kita kena pergi. 8 hari bulan 8, 9 hari bulan 9, 10 hari bulan 10. Okay? Memang confirm kita akan busy punya. Takkanlah korang nak pergi kenduri kahwin pakai baju biasa-biasa je. And takkanlah korang nak ulang baju yang sama. Ni guys, korang boleh dapatkan baju batik yang cantik tapi harga dia murah je. Korang beli 2-3 helai dah cukup, boleh rotate guys. Yang ini design memang cun, memang nampak jelas batik dia. Bukan design kemeja biasa tapi claim batik guys. Yang ini depan, yang ini tepi, yang ini belakang guys. Okay. Kalau korang tak minat warna biru macam ni, jangan risau. Ada pilihan warna yang lain, korang boleh check dekat sini.